Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Cikgu Zack, okey, dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Okey, untuk kali ini cikgu akan memperkenalkan tajuk-tajuk yang kita akan belajar selama setahun untuk Bahasa Arab tahun 4. Jom. Okey, ini dia perkenalan untuk tajuk bagi Bahasa Arab tahun 4 sekolah rendah. Okey, cuba tengok sini, ini buku teks. Ini buku teks kita. Okey, Bahasa Arab ni sebenarnya mengandungi 4 kemahiran yang utama. Okey, yang pertama sekali kemahiran mendengar, maharatul istima'. Kemudian kemahiran berkata ataupun maharatul kalam. Okey, kemudian kemahiran membaca, maharatul qiraah, dan yang terakhir kemahiran menulis, okey, maharatul kitabah. Okey, ini buku teks kita. Okey, ini tahun 4. Link online dah disediakan dalam grup WhatsApp keluarga. Okey, ini dia tajuk-tajuk kita. Okey, untuk tahun 4, ini kita ada 1, 2, 3, 4. Tajuk yang pertama. Tajuk yang pertama ni Asyuhurul Miladiyatu. Okey, Miladiyatu. Okey, syuhur. Syuhur ni maksudnya bulan. Okey, syuhurul miladiyatu, okey, maksudnya bulan-bulan. Okey, kita akan belajar bulan-bulan dalam ni. Kita akan belajar bulan Masihi tapi dalam bahasa Arab. Okey, ada satu lagi bulan Hijri. Bulan pula terbagi kepada dua. Satu bulan Hijri. Hijri ni maksudnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu. Kemudian kita ada bulan Masihi. Bulan Masihi ni yang macam Januari, Februari, okey. Itu bulan Masihi. Kita akan belajar bulan Masihi tapi dalam bahasa Arab. Saya bagi contoh, Yanair, Fabrair, Maris, itu. Okey. Kemudian tajuk kita yang kedua, okey, Manfil Madrasati. Okey, Manfil Madrasati maksudnya siapa di sekolah. Man tu siapa, fil madrasati. Madrasah maksudnya sekolah. Siapa yang ada dekat sekolah? Kita akan belajar semua warga sekolah. Okey, kita ada cikgu, muallimun, cikgu lelaki. Kita ada cikgu perempuan, okey, guru perempuan, muallimatun. Kemudian kita ada guru besar atau pengetua. Okey, guru besar mudirun kalau lelaki, kalau perempuan mudiratun. Lepas tu kita ada security, kita ada tukang kebun, kita ada kerani. Itu kita akan belajar dalam tajuk yang kedua ni. Okey. Okey, kemudian yang ketiga, okey, wahdatus salisah. Okey, yang ketiga uhibbu madrasati. Uhibbu madrasati. Uhibbu madrasati ni maksudnya saya cintakan awak. Saya cintakan sekolah. Kan? Okey, itu dia uhibbu madrasati. Madrasati ni maksudnya sekolahku. Okey, uhibbu madrasati maksudnya saya cintakan sekolahku. Okey. Ini jadi di sini kita akan belajar tentang sekolah kita. Kelas dalam bahasa Arab apa? Okey, kita ada musola, kita ada tandas, kita ada perpustakaan, makmal sains, makmal komputer. Itu kita akan belajar dalam ni tajuk ni. Okey, uhibbu madrasati. Okey, kemudian tajuk yang terakhir untuk kita belajar tahun 2021 ni, ni baiti
jannati. Baiti jannati maksudnya rumahku, syurgaku. Kita akan belajar tentang rumah kita. Apa yang ada kat rumah kita? Ada tilam, ada bantal, ada katil, ada kerusi, jam, telefon. Itu kita akan belajar dalam tajuk yang terakhir ni. Kita kenalkan dalam bahasa Arab. Ini perkenalan untuk tahun 2021. Awak tahun 4 baru nak kenal tajuk ni. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. 重ねたシートの